Guys, baru-baru ni kita tahu kan, Australia telah datang ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri kita PMX untuk berbincang beberapa perkara yang berkait masalah minyak, masalah global dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya menampakkan bahawa Perdana Menteri kita ini dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Datang ke Malaysia berjumpa untuk bertanya pandangan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang penting untuk negara-negara mereka. Tapi ada pula yang hebat setelah gagal menuduh Malaysia ini menjual minyak kepada Filipina, dah dia kata pula kononnya Malaysia nak jual kepada Australia pula. Aduh, aku pun tak faham lah. Sebenarnya bagi aku PMX ni kan Perdana Menteri yang wajiblah kita pertahankan, kerana pemimpin dunia juga mencari beliau bila ada masalah yang mereka tak boleh selesaikan. Ini membuktikan Perdana Menteri kita ini memang Perdana Menteri yang hebat. Dan kita patut berbangga dengan memiliki Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Yang aku tak faham kenapa ada segelintir rakyat yang dofitnah benda tu. Dijadikannya cerita tu lain daripada cerita sebenar. Cuba memburuhkan. Aku tak faham lah. Kalau nak tentanglah polisi dan dasar. Jangan bawa cerita-cerita fitnah, cerita-cerita yang merapu. Aduh, ni dengar PMX dah terangkan sekali lagi, supaya rakyat faham. Dengar dan fahamkan. Saya bincang dengan Perdana Menteri Australia semalam mengenai masalah keperluan masing-masing. Itu pun di Tomah jembatan sebenarnya kita tak jual. Kita kata kita perlu daripada dia. Ini kadang-kadang kita kena faham.